Satu lagi bubu. Satu lagi datang. Apa gang saya. Satu lagi bubu. Bubu ikan sepak ni. Agak-agak ada lah. Tak tahulah. Ni bubu ikan sepak ada ke gini. Ambil ni lah. Tu. Ada tak? Ada. Ikan sepak ada. Ikan sepak ada. Ikan sepak ada. Ada. Hei, jangan main. Ini lah ulat. Ni dia ada hang. Apa tu? Kesepat. Ni ikan sepat. Nah. Ni pegang. Oh, ada atas sana. Apa tanah? Ni pegang yang air. Itu banyaknya. Sepat kan? Bawa bagi makan haruan. Entah. Oh. Ambil. Dia punya tajam tu racun. Apa saya pernah kena tajam duri dia tu tak kena racun pun. Siapa kata racun pula dah? Mana ada racunnya? Tajam luka je lah, tak ada racunnya. Kita nak luka pun. Kecil tu susah. Papa pernah ke kena duri dia? Kita. Kenapa ikan tu petai jadi mati? Kenapa ikan tu nampak dia mati je? Memang mati tu. Sebab apa? Dia lekat dekat besi ni, dekat jari ni. Abang ni jom balik. Ya. Tengoklah yang ada yang mati ke tak ada. Habis dah. Mati. Kita ada satu je. Tak ada hidup semua. Semua hidup. Okey dah. Jom. Okey, jom balik. Okey, ini saja dah. Jom balik. Beratnya. Kita nak naik berat sangat. Apa? Apa nak tengok tempat kalau boleh tahan bubu lagi. Macam ada. Kenapa ada ikan besar? Aduh. Tak happy gitu. Kau apa saya jumpa ada ulat dalam air duduk kat kayu dengan umpai. Beratnya.